Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pendengar kita untuk podcast kesihatan dari Wellness Studio, cawangan pendidikan kesihatan. Jadi Alhamdulillah kita bersyukur kerana sekali lagi kita diberi peluang untuk bersama-sama untuk program podcast ini, dan kita diberi peluang oleh Allah SWT lah untuk berada di bulan penuh barakah ini, iaitu bulan Ramadan yang penuh barakah. Jadi dalam bulan puasa ni, selain daripada kita fokus untuk ibadah, adalah penting untuk kita menjaga kesihatan kita sentiasa. Sebab kesihatan itu adalah salah satu nikmat Allah yang paling penting untuk kita. Jadi untuk sekali ini kita akan kupaskan satu topik yang cukup penting dan juga cukup menarik untuk bulan puasa ini, iaitu bolehkah kita kekal aktif dan bersenam ketika berpuasa. Jadi kalau ikutkan topik ini, ada yang takut penat sebab tak boleh bersenam. Betul. Ada yang risau hilang tenaga, ada juga yang terus berhenti bersenam sepanjang bulan puasa. Jadi hari ini kita bincangkan topik ini sebagai salah satu inisiatif kita untuk memberi kesedaran ataupun mesej kepada masyarakat berkenaan mereka boleh melakukan aktiviti fizikal semasa bulan Ramadan. Jadi bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah Coach Afif. Ya, saya. Daripada Wellness Hub Kelantan. Betul. Dan juga Coach Siti daripada Wellness Hub Kelantan. Ya, saya. Okey, terima kasih Coach kerana bersama kita pada hari ini. Sama-sama kasih. Jadi so far untuk puasa ni okey lagi? Alhamdulillah. Hari ni saya rasa puasa kelima lah. Kelima. Kan? Betul, Kalau kelima. saya tidak silap. Okay. Alhamdulillah tiada pontingan lagi. Tiada ponting lagi lah. Walaupun masih kekal aktif bersukan. Okey, Alhamdulillah Coach. Macam mana Coach Siti, okey? Alhamdulillah masih sihat di puasa kelima dan masih meneruskan pekerjaan lah berkaitan dengan senaman. Okay, Alhamdulillah. Nampak ceria lah hari ni kan? Nampak ceria. Begitu bersama semangat kena Coach sentiasa kita. ceria lah. Okey Coach. Okey. Sebab kalau ikutkan untuk bulan Ramadan ni, ramai yang beranggapan bahawa bulan Ramadan ni mereka perlu stop aktiviti fizikal dan fokus kepada ibadah semata-mata. Adakah itu satu tanggapan yang orang cakap apa ni, yang tersasar jauh daripada motif kita untuk kesihatan? Boleh Coach bagi pandangan berkenaan perkara ni? Pandangan ya. Okey, pandangan saya tentang bersukan di waktu bulan Ramadan lah, bulan puasa. Okey, sesetengah orang dia tak faham dulu untuk apa bersukan tu kan. Okey, jadi kita kena tahu untuk kita kekal aktif sepanjang hari. Tapi kena tekankan dekat sini, di waktu bulan Ramadan ni bukanlah bulan di mana kita nak cuba sesuatu benda baru. Ada orang silap kan, bila bulan puasa ni tengok lepas tarawih, geng ni main futsal lah, geng ni main nak try lah, tak pernah main. Dan dia cuba main. Okey, itu yang kita nak elakkan. Kalau boleh bulan Ramadan ni kita lebih kepada menjaga yang kita dah ada sebelum ni, menjaga. Sama ada menjaga kualiti otot tu ataupun menjaga stamina. Pada pandangan saya itu lebih baik bulan puasa. Jadi kita boleh balancekan, macam Cik Hazri cakap tadi, ada orang kata untuk beribadah je, tak. Okay? Kita boleh balancekan. Bukan kita boleh. Setengah orang dia tak balancekan. Kita masih boleh beribadah, tapi dalam masa sama kita juga boleh bersukan. Macam mana? Coach Siti. Saya setuju dengan pandangan Coach Apip. Okay. Untuk pengetahuan Cik Hazri dan penonton sekalian, sebenarnya bulan puasa ni objektif kita lain sedikit berbanding dengan bulan-bulan biasa. Objektif bulan puasa ni kita kena lebih kepada untuk mengekalkan tahap kecergasan kita. Bukan untuk meningkatkan lah. Betul lah, bukan sesuatu bukan masa untuk mencuba sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Di sini kita kena target satu, untuk mengekalkan stamina kita bagi mereka yang selalu jogging dan selalu masuk half marathon. Dan satu lagi nak mengekalkan otot kita lah dari segi kekuatan dan ketahanan. Sebab kalau kita berhenti buat aktiviti fizikal dan senaman melebihi tempoh 2 minggu, kita punya stamina dan kekuatan otot akan turun. Menurun kan. Jadi walau apa pun yang berlaku pada bulan puasa, kita tak boleh jadikan Ramadan ni sebagai alasan untuk kita jadi sedentary, tidak aktif. Ya, sebab kadang-kadang saya pernah tengok kadang-kadang seseorang tu memang cukup aktif sebelum Ramadan, tapi bila masuk Ramadan dia terus stop
aktiviti. Ya. Jadi sangat rugi lah kan. Betul. Jadi Itu dia nak sangat- dapatkan balik dia punya tahap kecergasan tu mengambil masa balik ke macam Betul. mana? Betul. Kalau ikutkan dari segi ketahanan otot, 20 hari kalau kita dah tinggal training, otot kita tu akan menjadi kecut dah sedikit. Kalau dari segi stamina, lagi cepat dia drop sebenarnya. Contoh dah tinggal sebanyak seminggu, 2 minggu, 5 hingga 7% kita punya stamina tu akan drop. Dulu boleh jogging 10 km. Sekarang nak dapat 10 tu dah penat lah lepas puasa. Tu untuk dapat balik yang kita ada sebelum puasa tu susah lah selepas tu kalau kita tinggal. Dia macam kalau dia dah pernah sebelum ni training 3 bulan, dia tinggal tu, so dia kena start balik daripada macam dia buat tip training 3 bulan tu lah. Lepas raya nanti. Betul, Macam Cik baru Aziz. lahir lah pula kan. Sebabkan puasa sebulan, lahir baru pula lepas Jadi raya. rugi sangat lah. Rugi sangat rugi. Okay, sebab kita macam benda ni bukannya benda baru lah. Kadang-kadang aktiviti fizikal ni, kadang-kadang orang yang selalu dalam aktiviti kecergasan pun, dia akan kurangkan dia punya rate tu lah. Sebab benda tu kita tengok daripada semasa ke semasa. Sebab benda tu sebab orang lebih fokus pada ibadah tu lah. Tapi dalam satu masa dia orang kena tahu yang benda ni kena seimbang. Macam Coach Afif bagi tahu tadi lah. Betul. Okay Coach, kita nak tanya jugalah, sebab dalam waktu berpuasa ni, mungkin yang tengah hari tu kita dalam tempoh kita berpuasa, sebab orang tak nak berpuasa sebab dia tak boleh makan. Ya, betul. Dia tak ada tenaga, jadi tak nak bersukan. Tak nak bersukan. Jadi untuk dalam sepanjang bulan Ramadan ni, waktu manakah yang paling sesuai untuk bersenam? Okey, waktu yang paling sesuai okey. Ini pendapat saya lah, okey. Pendapat orang lain saya tak tahu. Saya tak pasti, tapi pendapat saya waktu ini dia bergantung kepada individu tu. Okey. Kalau kita tak boleh samakan orang yang bekerja shift pagi, orang yang bekerja shift malam, setiap orang berbeza. Berbeza waktu bekerja, cara bekerja kan. Ada yang pergi kerja tu peluh dah kan. Masuk pukul 8, pukul 10 tu peluh dah. Angkat barang, akan contoh banyak yang kerja kilang kan. Jadi beza pula dengan orang yang kerja office. Jadi waktu nak bersukan itu, waktu yang nak buat senaman tu bergantung, sesuai tak sesuai bergantung kepada individu. Okey, saya bagi contoh yang saya nampak waktu bulan puasa ni kita ada 5 waktu. Mungkin kita tahu sahur dengan buka je kan 2 waktu, tapi sebenarnya kita ada 5 waktu yang kita boleh luangkan untuk kita buat senaman. Yang pertama pada saya boleh buat sebelum sahur lah. Kalau kita sahur pukul 5.30 sekarang lah kan, pukul 5.30 sebab kita imsak dalam 6 suku. So 5.30 kita dah start masak apa semua. Jadi biasanya kita akan bersukan mengambil masa 30 ke 1 jam kan, kebiasaannya. Jadi paling kurang pun 30 minit. Jadi mungkin kita boleh drag masa tu dalam pukul 4.30 atau 4.45 kita dah boleh start bangun dan exercise. Okay. Cumanya bila kita ada waktu yang banyak, contoh kita ada 5, saya tetapkan 5 lah kan. Bukan tetapkan, saya bagi pendapat 5. Jadi 5 ni tak semestinya okey untuk setengah orang sebab dia ada kebaikan dan keburukan. Okay. Mesti ada kebaikan dan keburukan. Jadi bila pagi ni kita buat, kebaikan dia pertama memang kita tenaga masih ada sebab kita baru bangun. Okay, kita boleh buat low to high intensity. Okay, kita masih ada tenaga. Jadi kita tak kisah sebab lepas kita exercise kita boleh top up kita punya kalori intake balik. Kan kita akan sahur. Tapi keburukan dia yang pertama, bila kita pukul 4 pagi ni nak bangun, dia disiplin. Dia masalah dia pada disiplin. Kadang-kadang tu bangun terlewat kan? Kadang kita sahur pun terlepas. 10 minit sebelum subuh baru bangun. Betul. Jadi benda yang macam gitu tu, dia bergantung kepada orang. Jadi kalau mungkin dia athlete performance, dia boleh buat. Dia boleh tidur awal, okay, lepas tarawih terus tidur, dia boleh buat. Tapi kalau jenis orang bekerja kan, pukul 10 ada orang chat lagi, bos ini macam mana, itu macam mana. Jadi dia tak boleh commit untuk waktu tu. Jadi sesuai tak sesuai bergantung kepada orang. Tapi pada saya, kita boleh adjust benda tu. Jadi kalau lepas sahur pula, kita boleh juga buat. Okay, kita dah top up kita punya kalori, kita dah ada tenaga kan. Kita contoh bangun cukup-cukup pukul 5.30, masak, sahur, lepas tu kita rest sekejap 2-3 jam bagi makanan hadam. Lepas tu kita pergi turun exercise. Okay, memang ada tenaga, tapi keburukan dia, bukan keburukan dia punya cons dia after tu. Boleh ke kita nak tahan kan sampai pukul 7 ni pagi tu dah perlu 2-3 jam kan, setengah jam pun kita buat brisk walk ke,
Tapi kita boleh buat light saja. Itu lagi satu konsep, kita boleh buat light intensity sajalah. Ya. Bila lepas buka, sebab kita nak tahan 1 hari punya lapar dan dahaga. Kan? Jadi kalau itu 2, waktu kedua. Jadi waktu masa yang ketiga pada saya sebelum buka. Sebelum berbuka. Ya, sebelum berbuka. Tetap ada kekurangan, walaupun setengah pendapat ada cakap boleh, memang sangat bagus, optimum. Tapi pada saya ini menjadi sukar. Tapi itu paling mencabar. Waktu paling mencabar. Ya. Masa tu lah lutut akan goyang. Waktu tu lah air sirap di depan mata. Itulah saya cakap, masalah dia itu. Okay, walaupun itu adalah waktu terbaik, tapi masalah dia disiplin diri tu macam mana. Jadi boleh ke kita nak lawan dengan kerja 8 pagi, 4 petang balik kan? Nak masak lagi waktu tu, nak pergi bazar lagi, dugaan bazar sekarang kau kan, viral sikit dekat Threads, nak kena pergi. Jadi waktu bersukan senaman petang tu dah jadi berubah lah pula. Itu dia punya antara cons. Jadi lepas buka pula, betul, bagus, kita dah top up tenaga 1 hari, tapi bila masalah lepas buka ni kan, kita terkejar-kejar. Jadi dia tak balance, kita nak tarawih ke, betul, jadi kita nak bersukan, jadi kita terkejar-kejar salah sebab satu. gap dia terlalu rapat. Ya, gap dia terlalu rapat. Kita boleh ambil waktu dalam 30 minit, tapi kita akan terkejar-kejar. Itu dia punya cost. Jadi kebaikan dia okey, kita ada tenaga, betul, tapi kita nak bersukan pula masa kita rapat. Atau masa ke-4, betul. Jadi masa terakhir adalah yang kelima adalah waktu lepas tarawih. Kita dah settle 1 hari lepas tarawih, baru kita buat exercise. Tapi ada tapinya. Lepas tarawih pula, kita bila nak buat lepas tarawih ni, satu masalah dengan kita masa dengan keluarga. Betul. Jadi waktu tu lah kita balik masjid, nak duduk sama-sama, satu family, kita cerita apa semua. Time tu pula kita nak bersukan. Jadi kita tak dapat masa bersama keluarga, tapi kita dapat bersenam. Ataupun kita tak dapat adjust waktu tidur. Jadi walaupun kita dah sebenarnya waktu lepas berbuka ni kita dah top up dengan energy. So kita tak kisah, kita boleh buat low to high intensity training. Tak ada masalah sebab kita dah ada tenaga. Cumanya saya macam tertarik untuk yang masa selepas berbuka tu. Tapi ada berapakah tempoh selepas berbuka tu baru boleh lakukan aktiviti fizikal ataupun senaman? Tempoh selepas makan lah sebenarnya. Selepas makan, kadang-kadang dia orang ni makan berat sangat. Betul kan? Lagi-lagi buka kan. Mungkin 2 ke 3 jam selepas makan baru kita boleh buat exercise. Jadi waktu tu singkat dengan kita nak buat tarawih. Waktu tu sebenarnya betul, kita pukul 7, pukul 9 nak tarawih dah. Dan last kali nanti waktu kelima tu, itulah, jadi kita akan tak cukup tidur bila kita exercise malam. Betul, kita habis tarawih dalam pukul 10, 20 rakaat. Encik Azri 20 rakaat. Saya 20 rakaat tu, tapi saya buat untuk 3 hari 20 rakaat. Alhamdulillah. Sebab biasa macam kita buat 8 rakaat kan. Tapi 8 rakaat tu kalau orang yang tak biasa, dia pun dia rasa lama benda tu. Betul. Sebab satu ni mungkin sebab ia berkaitan dengan stamina kita juga. Stamina, betul. Sebab tu penting untuk kita sentiasa aktif kan. Kekal aktif, betul lah. Jadi bila waktu kelima ni, kita akan drag waktu tidur pula. Jadi tidur kita tu besok pagi nak bangun pula pagi kan, nak pergi kerja, nak sahur apa semua. Jadi kita akan ada masalah tak cukup tidur. Jadi tak sia-sia lah waktu. Kita boleh exercise juga waktu, tapi macam mana kita adjust tidur kita. Ganggu tidur lah kan. Betul. Pada saya itulah 5 waktu yang kita boleh buat. Tapi ada kebaikan, ada kekurangan dia. Yang betul. penting ilmu tu kita tahu kan. Betul, ilmu tu kena tahu. Okey, waktu paling sesuai. Coach Siti ada nak tambah ke berkenaan dengan waktu ni? Okey, terima kasih Cik Azri. Saya bersetuju dengan Coach Syafiq punya pendapat berkenaan waktu exercise. Untuk aplikasi kepada diri saya lebih gemar untuk bersenam beberapa jam sebelum berbuka. Sebab dekat situ dia ada satu fakta yang menarik. Kalau perasanlah di social media sekarang, terutamanya page Public Health Malaysia, dia sentiasa mempromosikan gaya hidup sihat kan. So dia ada share satu benda, waktu tu merupakan waktu emas untuk kita punya lemak terbakar. Sebab waktu pagi kita punya simpanan tenaga yang disimpan dalam kita punya otot kan, namanya dia glycogen, waktu tu masih banyak. Tapi sebab kita berpuasa, digunalah sikit-sikit sampailah petang tu kita punya tenaga dah tinggal sikit. Jadi waktu tu satu benda je badan kita boleh guna sebagai sumber tenaga,
iaitu lemak. Lemak. Jadi senaman pada waktu petang dalam pukul 5, 6, 7 sebelum waktu berbuka tu adalah waktu terbaik jika kita nak turun dari segi lemak badan lah, body fat percentage. Waktu Ya. emas lah, waktu Waktu emas. emas dia, waktu Oh. terbaik. Sebab Nampak mahal. Ya, sebab macam tubuh kita sebelum diguna lemak tu dia akan guna lagi gula apa semua tu barulah lemak lah sekali Betul. kan. Dia akan guna. Jadi bulan puasa ni rugi kalau kita macam tak bakar lemak kita. Betul. Kan? Daripada kita bakar lemak dekat bazar Ramadan ni bakar lemak kita kan. Terus dah asyik kabul. Dekat bazar Ramadan sebenarnya kalau panjang kita boleh lakukan brisk walk lah daripada hujung situ ke hujung sana. Itu. Tapi dia akan ada gangguan lah dengan beli makanan kan. Ya, saya Tapi setuju. kita bergerak berjalan tu dah dikira aktiviti fizikal sebenarnya. Dengan bahang kan. Panas bahang, berpeluh kan. Ya, Macam betul. kalau bazar Ramadan ni sebab kita macam dalam KKM pun kita ada satu promosi 10,000 langkah sehari. Ya, Jadi betul. kalau tu macam yang Coach Siti bagi tahu tadi, mungkin salah satu inisiatif yang cukup baik lah untuk kita cukupkan 10,000 langkah kita. Betul. Mungkin berapa round kita buat dekat bazar Ramadan tu, boleh cukupkan langkah kita setiap hari lah. Peniaga tu kalau tengok Encik Azri kan, dia tengok, dia ni 3 kali round dah. Tak beli. Tapi tak beli aku punya ni, kenapa? Jadi supaya dia tengah lengkap kan 10,000 langkah. Faham? Sebab kalau ikutkan bawah KKM ni kita ada satu app kita guna Bookdoc. Bookdoc apps ni untuk kita record kita punya langkah setiap hari lah. Jadi jadi untuk masyarakat adalah cukup baik untuk kita ambil bulan Ramadan ni untuk kita guna Bookdoc apps dan kita cukupkan langkah 10,000 langkah sehari lah at least. Tapi kalau lebih lagi cantik, lebih lagi baik. 20,000, 30,000 lagi cantik. Kan? Itu kena pergi travel sambil berpuasa. Itu antara tips kurus yang paling mahal saya pernah dengar. Okey. Coach, tadi kita berbincang berkenaan dengan tempoh yang paling sesuai untuk kita lakukan aktiviti fizikal lah. Ya, betul. Cuma yang ni saya nak tahu, mungkin pendengar-pendengar pun nak tahu jugalah berkenaan dengan apakah senaman yang paling sesuai kita lakukan sepanjang Ramadan ni. Macam tadi tempoh-tempoh mungkin ada coach boleh beritahu Tabata ke apa ataupun macam tadi coach dah ada sebut pasal brisk walking. Okey, salah satu. Mungkin ada senaman lain ke yang boleh dilakukan, mungkin menyekat pendengar kita ni suri rumah. Banyak habiskan masa dekat rumah. Betul. Ada pendengar kita ni tu imam, banyak masa dekat masjid. Betul. Jadi apa aktiviti yang mungkin mereka boleh lakukan dan mudah untuk mereka lakukan dan tidak menggunakan peralatan lah untuk dia lakukan aktiviti fizikal. Okey, boleh coach terangkan. Okay, boleh. Terima kasih Cik Hazri. Untuk senaman yang kita boleh lakukan pada bulan puasa, kita ambil contoh tempoh masa lah tadi kan. Untuk di waktu pagi, kita punya energi masih lagi tinggi, betul. Kita disarankan untuk buat aktiviti yang rendah sehingga kesederhana lah. Contoh apa yang boleh kita buat dekat rumah, macam Encik Hazri ada sebut tadi, Tabata kan. Tabata tu sebenarnya berintensiti tinggi. Boleh buat tapi akan ada rasa keletihan lah selepas tu. Haus. Jadi apa yang boleh buat, kita cuba kurangkan intensiti Tabata tu kepada sederhana lah. Contohlah kita boleh buat squat, kita boleh buat lunges. Kita boleh menggunakan tubuh badan kita saja sebagai beban tanpa gunakan peralatan lah untuk tempoh pagi tu. Yang simple lah. Simple. Naik turun tangga pun boleh juga. Tapi kebiasaannya orang akan merasa benda tu berat, betul, sebab bulan puasa. Jadi untuk benda tu lagi efisien, dia sebenarnya tak boleh buat seorang-seorang. Dia kena ajak teman ke, ahli keluarga sekali ke. Biasa kalau suri rumah mungkin ada anak lah yang boleh diajak buat aerobik. Yang kita pasang dekat YouTube yang sederhana tu pun dah boleh ikut sebenarnya. Mudah, YouTube pun ada kan. Betul. Kalau dari segi tengah hari, kita nak kurangkan sebenarnya aktiviti fizikal sebab kita tak nak kehilangan air yang banyak. Kita panggil dehidrasi lah. Tambah-tambah bulan puasa ni kita tak minum air kan. Betul. Kita tak minum dari... Kita takut tertukar lah azan-azan yang maghrib. Rasa rindu je azan maghrib tu kan. Betul, takut terbuka awal kan. Jadi tengah hari tu tak berapa digalakkan juga
Untuk waktu berbuka tu, aktiviti yang sangat low intensity lah. Seperti contoh tadi adalah brisk walk, betul. Sebab apa kita tak buat yang sederhana ataupun tinggi? Sebab benda tu akan bagi tekanan kardiovaskular dekat jantung kita. Contoh sebelum ni brisk walk hanya kita punya heart rate 120 je. Rendah lah kan, dalam zon 1, zon 2. Tapi bila buat bulan puasa, tiba-tiba dah 140, dah 150. Sebab waktu tu kita punya isi padu darah pun tak cukup. Jadi tak digalakkan lah buat yang tinggi. Sebab satu, kita takut tiba-tiba blackout, tiba-tiba nampak berpinah-pinah. Tu salah satu tanda dehidrasi lah waktu exercise. Jadi yang berintensiti tinggi ni tak digalakkan. Contoh selain daripada brisk walk, boleh kayuh basikal yang santai. Boleh buat juga yoga yang gerakan isometrik perlahan tu. Ini pada waktu emas ni lah kan kita nak buat ni kan. Pada waktu emas ya, betul. Golden time kan. Golden time. Dan golden time. Kan. Golden. Dan satu lagi, selepas berbuka, setuju dengan Coach Hafif tadi. Kita kena tunggu 2 hingga 3 jam. Sebab kalau kita terus buat senaman lepas kita makan, kita senang dapat cramp dekat bahagian perut kita. Sebab masa tu penghadaman tengah berlaku. Tiba-tiba terus buat aktiviti fizikal. Jadi darah tu kena mengalir dekat otot, terganggulah pencernaan. Aktiviti apa yang sesuai, sebab kita dah ada tenaga, kita dah minum air, kita boleh buat macam biasa. Siapa yang pergi gym boleh teruskan dengan workout dia. Untuk mereka yang main sport boleh proceed, betul. Dan untuk mereka yang jarang bersenam, sebenarnya pernah dengar tak yang tarawih tu orang panggil aktiviti fizikal juga. Tambah-tambah kalau 20 rakaat. 20 rakaat. Sebab apa? Sebab satu flexibility. Betul. Satu mobility. Dia memang bantu untuk pengaliran darah juga. Dia macam buat yoga lah Dan kan. kawan saya pernah share, dia kata, kalau kita boleh jogging 21 km, kenapa kita tak boleh buat 20 rakaat? Saya pun macam, sentak tu. Isu macam, tu sentak okay, tu. nanti kita kena set masa lah untuk 20 rakaat. Macam tu. Ya, satu lagi macam cantik untuk yang solat ke masjid tu, kita jalan kaki ke masjid kan. Betul. Boleh tambah langkah. Tambah langkah kan. Betul. Kalau let's say kalau rumah tepi masjid tu, dia pusing jauh sikit ke masjid tu. Betul. Betul. Kalau Tambah langkah step 5 km tu, rasa kalau brisk walk. Sebab sekarang macam masjid pun dia ada yang tingkat atas kan. Betul. Kita ambil Naik keluar, tangga. ambil tangga tu, semayang dekat atas. Solat kat atas. Kita naik atas, lupa ambil uduk, turun balik. Naik balik. Tu salah satu tip untuk kita tambah kan, aktiviti fizikal. Betul. Okay, Coach. Macam Coach Siti beritahu tadi lah, berkenaan dengan pelbagai aktiviti yang kita boleh buat lah untuk sepanjang bulan Ramadan ni. Yang penting yang saya dapat key point daripada Coach Siti tu adalah untuk kita pastikan konsisten. Betul tak? Sebab kita nak elakkan high intensity tu, untuk kita sentiasa konsisten lah setiap hari. Mungkin kalau kita kalau kita sarankan kepada masyarakat berkenaan high intensity, mungkin dia akan lakukan sehari tu je. Betul. Lepas tu dia tak nak buat lah. Sebab apa? Penat lah. Lain jadi bulan macam puasa ni. lain macam pening apa semua kan. Jadi dia tak konsisten. Jadi macam yang Coach Siti bagi tahu tadi, memang sangat-sangat baguslah untuk pastikan masyarakat kita konsisten melakukan aktiviti fizikal, melakukan aktiviti yang low intensity tapi secara kerap kan. Okey. Coach Syafi ada nak tambah apa ke? Saya nak tambah sikit aktiviti selain yang Coach Siti cakap tu. Mungkin dia suri rumah yang duduk kat rumah yang tak pernah tahu apa itu lunges, apa itu squat. Kan diorang mungkin alamak tak pernah buat lah. Jadi diorang pula tengok YouTube, mungkin posture tak betul, jadi tak dapat attack muscle mana yang kita nak buat. Jadi untuk suri rumah yang belum pernah cuba, jadi bulan puasa ni bukan nak cuba-cuba. Jangan elakkan cuba-cuba di bulan puasa. Okay, jadi kita boleh sebenarnya dengan melakukan aktiviti fizikal tu, contoh kemas rumah. Kan lagi dah nak raya kan. Time ni lah kita nak pasang langsir. Sakit bahu pasang langsir sebenarnya. Betul. Jadi cuba suri rumah tu kan. Hari ni pasang langsir dapur tu nak kena panjat, ambil tangga. Dibantu ahli keluarga lah kan. Bukan suri rumah. Okay, so kita boleh buat aktiviti yang macam gitu. Sekurang-kurangnya 30 minit. Contohnya nak mengemap lantai kan. Letih lagi, rumah besar, 2 tingkat pula. Ya Allah. Kan nak bawa baldi naik atas, bawa turun, bawa basah berat. Kan, jadi benda tu secara tidak langsung kita dah buat. Jadi jangan jadikan bulan puasa ni kita sedentary. Betul. Kita tak
bergerak sangat. Ya, Kita pasif saja. Kita kena aktif walaupun bulan puasa. Bulan puasa. Itu saya tambah sikit lah untuk yang di rumah. Okey, macam Coach Afif beritahu tu, saya tertarik juga sebab kita dulu pernah melalui zaman COVID. Ya, betul. Zaman COVID ni ramai orang dekat rumah. Jadi Jadi macam first yang kita dapat daripada bila orang dekat rumah ni, dia kata dekat rumah nak buat aktiviti apa? betul. Biasa kita bersenam dekat gym, dekat padang, tapi dekat rumah tak Kan? buat Tak aktiviti ada apa lah. treadmill, tak ada apa. Setakat kita baring, kita duduk biasalah. Betul. Macam tu kan. Jadi benda tu kita kena inform yang benda tu adalah persepsi salah lah. Sebab Betul. banyak benda kita boleh buat kat rumah Betul. lah. Macam mop lantai apa semua kan. Daripada kita duduk makan apa, kita buat aktiviti dekat rumah. Betul. Sekali. Daripada semak samun depan rumah, belakang rumah yang kita tak pernah kisah dan nak raya ni, adakah baik yang kita kemas? Kemas kan. Tebang, besok beracun pula, besok membakar pula. Jadi kita kemas betul-betul lah. Ada setengah orang dia ambil kesempatan, dia buat renovation sendiri. Kan? Naik batu sendirilah, simen sana sini. Tu hebat lah. Hebat. Itu lagi letih. Tu full body workout dah. Full body workout. Okay Coach, kita dah bincang berkenaan dengan aktiviti tadi kan. Jadi nak tanya Coach, ada tak macam tips pemakanan sedikit lah untuk mereka yang aktif bersenam ni? Tips pemakanan. Okey, pada saya, kalau boleh, kalau nak bersukan, nak bersenam hari tu, pastikan ada tenaga waktu sahur. Tak kira lah apa makanan. Kita boleh pilih apa jenis makanan yang ada dekat Malaysia ni, banyak. Tapi kita pilih untuk tenaga yang kita nak pakai hari tu. Okay, sama juga macam malam kita nak bersukan lepas tarawih. Jadi pastikan makanan yang kita makan tu bukanlah makanan yang bloated, yang buat kita kembung perut. Nanti kita tak selesa nak bersukan. Jadi kalau boleh kita makan yang sesuai, tinggi protein. Okay, tenaga dia macam mana. Okay, kita kena ambil kira benda tu. Kalau kita malas nak kira, sekurang-kurangnya kita ada basic knowledge. Okay, basic knowledge yang kita boleh sesuaikan dengan aktiviti kita nak buat tu. Saranan dia kena makan. Kena makan kan? Jangan tak makan. Makanan seimbang lah Ya, kan. makanan yang seimbang. Sebab badan kita memang perlukan tenaga sentiasa. Betul. Kan. Walaupun kita bersenam, tapi bila bersenam tu kita perlukan tenaga. Jadi Betul. kena makan. Kena makan. Sebab ada orang tu dia nak turunkan berat. Okay, dia diet. Dia tak makan tapi buat aktiviti fizikal. Betul. Lepas tu collapse. Betul. Lepas tu tak konsisten lah. Betul. Tu nak salahkan siapa? Betul. Macam mana Coach Siti? Macam ada benda nak disampaikan tu? Ya, betul. Apa pendam dia cakap. Terima kasih Cik Hazri. Okay, betul. Makanan tu kena seimbang. Kita boleh bagi contoh lah kan. Contoh macam apa makanan famous bulan puasa ni? Roti John. Janganlah bazar. Oh, jangan bazar. Yang sunnah Cakaplah punya. awal-awal kan. Yang sunnah punya. Oh sunnah. Saya baru sunnah. cakap mutabak. Aku sunnah Okay, kurma. makanan yang seimbang. Kurma lah kan. Kurma, ya, kurma. Tapi kurma tu orang kata manis kan. Tapi dia ada banyak mineral dengan vitamin dalam tu. Termasuk sekali dengan zat besi lah. Untuk kita yang belum ada pre-diabetes kan. Semua masih sihat, betul? Sihat. Kita boleh amalkan lah. Ambil kurma 3 biji ke 2 biji ke waktu berbuka dengan sahur. Benda tu akan bagi tenaga yang instant lah orang panggil. Kalau selepas sahur tu nak bersenam, kita boleh ambil tenaga daripada kurma tu. Kalau selepas berbuka tu kita nak exercise, kena ambil juga kurma. Tu antara contoh yang sunnah. Okay, contoh makanan yang lain yang seimbang ada ke? Makanan yang seimbang. Dia kurma daging. Boleh tak? Kurma daging. Kurma daging. Ayam kurma. Okay. Kalau ayam kurma tu tak apa. Ayam ke protein kita boleh okay. ambil banyak, betul. Tapi nasi tu ambil segenggam je lah. Kita ikut prinsip apa? Suku-suku separuh. Tinggal siap Malaysia lah. Ya, betul. Lepas tu kita kena ambil sayur lah banyak. So ayam kurma boleh je sebenarnya. Okey. Asalkan seimbang. Jangan nasi tu separuh ataupun penuh pinggan. Ayam tu seketul kecil je. Yang tu kita tak nak lah, nak elakkan. Terutamanya untuk orang yang nak aktif waktu puasa. Sebab kita perlukan protein yang cukup untuk membina dan maintainkan otot kita. Kalau tak cukup nanti buat exercise, kenapa tak increase muscle mass ataupun kenapa muscle mass saya ni masih lagi berkurang, tak dapat maintainkan sebab makanan penyumbang juga. Sebab macam dekat Wellness Hub pun kita ada mesin in body kan. Ada betul. orang yang buat aktiviti dia turun berat. Betul. Tapi bukan lemak yang turun, tapi dia punya masa. Sebab masalah besar. Mungkin benda macam tu lah yang perlu
diambil kira lah kan. Betul. Dari segi pemakanan yang seimbang, yang untuk peminat otot semua lah. Saya ada tengok baru ni dekat media sosial, dia perbandingkan kurma dengan nasi. Kan? Nasi itu kita tahu satu genggam dia lebih kurang 200 kilokalori. Kan? Dan biasa kita buka puasa dengan 3 biji kurma sebenarnya telah memberi kalori yang lebih kurang sama banyak. Jadi macam Coach Siti cakap tadi, lebih banyak mineral, lebih banyak apa lagi? Kan? Banyak Vitamin ada, vitamin. Okay, lebih baik kurma berbanding nasi. Dia kita tak boleh nak bandingkan mana lebih baik. Sebab nasi adalah karbohidrat. Diperlukan juga. Terutamanya untuk aktiviti fizikal yang berintensiti rendah dengan sederhana lah. Dan juga berintensiti tinggi. Tapi kalau dari segi kurma, walaupun kalori dia tinggi, dia ada perlindungan daripada vitamin, daripada zat besi. Maksudnya di situ dia bukan semata-mata orang panggil zero calorie. Bukan yang macam dibagi kalori dia tak bagi manfaat. Contoh kat sini boleh banding kurma 3 biji dengan air manis. Orang kata sama-sama manis. Sama-sama manis. Betul. Baik saya minum air yang manis ni kalori pun sama, betul. Tapi kalau kita ambil kurma berbanding dengan air manis tu, air tu tak ada apa-apa, ada gula je. So kalori dia adalah penyumbang utama gula putih lah kan, tak bersusu pekat. Susu pekat lah. Tapi kurma tu ada vitamin, ada zat besi. Macam-macam nutrien dia boleh bagi dalam badan kita. Kita panggil yang tu nutrient dense. So lagi elok. Kalau kurma dengan nasi, ambillah dua-dua, okey je. Ambillah dua-dua. Terutama kita yang aktif ni lah. Tapi yang penting adalah portion dia kan. Betul, Portion. kena bersederhana. Bersederhana. Ni nasi dah satu pinggan, kurma pun separuh balang. Awak tuju ke saya ke? Tak. Bukan. Nampak macam Contoh. Okey. Okey. Macam Coach beritahu tadi berkenaan dengan makanan lah. Satu lagi yang kita sering dengar daripada pendengar adalah berkenaan dengan pengambilan air. Macam kalau ikutkan bulan puasa ni, pengambilan air tu yang jadi problem. Betul. Sebab kita ada masa selepas buka puasa, sebelum sahur. Jadi ada tak tips untuk pengambilan air sepanjang bulan puasa ni? Kalau macam saya di rumah, saya suka isi siap-siap. Siap-siap satu botol besar. Dan straw tu, straw yang kita boleh sip, yang bukannya kita togak kan. So bila kita sip ni, kita baring, main handphone ke, boleh tarik, sedut. Saya suka. Jadi kita tak ada masalah. Maksudnya sebab kita nak minum air ni malas sebenarnya. Kan kita dah baring. Kita nak pergi ambil air kat dapur, ya Allah, walaupun tak sampai 10 meter, tapi terasa malas nak bangun tu. Jadi saya akan ambil, saya akan letak dekat tepi saya. Jadi satu botol besar tu lah kan, 1.5 liter, saya sip. So saya macam dahaga sikit, saya sip. Jadi kat situ saya punya cara lah. Adakah macam Coach Afif ada letak macam lepas berbuka ni kena habiskan sebotol air ke, macam mana ke? Ya, saya akan penuhkan dulu sebotol. Jadi kalau dalam pukul lepas tarawih, kalau dah habis, saya refill balik. Jadi biasanya 2 kali refill lah biasa saya. Jadi yang refill kedua tu biasa tak habis, dalam suku sikit macam itu. Sebab saya dah tertidur. Biasanya macam itu. Jadi at least kurang-kurangnya kita ada minum air putih yang banyak. Banyak-banyak mencukupi lah. Mencukupi, betul. Sebab salah satu untuk kita rehydrate balik tubuh kita. Betul. Dan kalau yang lakukan aktiviti fizikal lah sebelum berbuka apa semua tu, dia kena rehydrate balik badan lah. Ya, betul. Okay. Coach Siti ada apa-apa lah nak tambah? Coach Siti punya tips setengah hari. Setuju. Kita tunggu azan maghrib. Okay. Macam mungkin yang Coach Syafiq beritahu tadi, dia sampai subuh, sampai sebelum tidur lah. Mungkin sebelum tidur. Nak sambung yang sebelum sahur. Okay, yang Coach Apik share tadi, lebih kepada betul lah waktu yang kita boleh minum, betul. Dan lebih kepada kuantiti lah kan, frekuensi, kekerapan minum boleh kan. Betul. Dekat sini kita boleh tengok juga dari segi kualiti air yang kita minum tu. Air tu kita bukan sekadar nak dia kosong, kita nak ada mineral juga dalam tu. Jadi contohlah minuman apa yang ada mineral, isotonik lah contoh kan. Kalau tak suka air isotonik, kita boleh letak apa, lemon. Kita boleh letak lemon dan a few macam ada orang letak
bunga cengkeh sekali untuk hasilkan air yang isotonik. Tapi kalau tak nak yang tu, tak nak yang ni juga, ada satu lagi, air kelapa. Air kelapa dia punya mineral sangat tinggi juga. Sebab kita dahaga ni bukan kehilangan air semata-mata. Kita kehilangan jugalah mineral termasuk juga waktu kita bersenam. Kita bersenam tu keluar peluh bukan air juga semata-mata. Kita akan kehilangan mineral juga. Semua tu terutamanya potasium lah kan. Jadi apa yang boleh buat, kita amalkan air yang tadi tu lah. Dan ada juga tips yang dia rendam kurma dalam air. Betul. Yang tu pun selain daripada dapat benefit daripada kurma, kita pun minum air yang ada kualiti sedikit. Jadi boleh amalkan di waktu sahur dengan berbuka nanti jugalah, terutamanya untuk mereka yang buat senaman kardio. Macam jogging. Benda tu akan mengurangkan dehydration lah waktu nak senaman tu. Satu lagi, kita memang boleh kawal secara minimal. Yang kita boleh kontrol satu lagi adalah keadaan di mana kita bersenam. Janganlah pergi exercise dekat tengah panas. Betul. Confirm lah kita akan dahaga air kan lepas tu. Yang prefernya ni lah tempat yang ada aircon. Macam gym yang ada aircon tu satu kelebihan di bulan puasa. Betul. Jadi macam kita kena tengok apa option yang kita ada kan. Option yang kita ada yang lebih mesra untuk kita yang berpuasa. Betul tak? Betul. Jadi coach, tadi kita berbincang berkenaan dengan tips-tips untuk pengambilan makanan juga minuman lah. Betul. Di bulan puasa, sebab kalau ikutkan dua-dua benda tu adalah benda yang penting. Yang akan mempengaruhi aktiviti fizikal kita lah. Betul. Kan. Kadang-kadang kalau kita penting untuk kita ambil sahur kan. Sahur tu sebab tu sahur tu adalah sunnah. Walaupun sunnah tapi dia ada kebaikan untuk kesihatan kita. Untuk kita sentiasa cergas sepanjang hari apa semua tu. Okay coach, mungkin tadi soalan tadi adalah berkenaan dengan makanan lah. Ni kita ke soalan yang terakhir lah. Soalan terakhir. Soalan terakhir dah ya Cik Azri. Terakhir lah untuk kita hari ni kan. Sebab saya nampak Coach Siti macam tak puas lagi berceloteh. Tapi soalan terakhir ni adalah soalan yang open sikit. Okay. Nak tanya coach untuk, sebab sekarang kita dah Ramadan ke berapa tadi coach? Kelima Ramadan. Jangan bawa lupa. Jadi mungkin yang tidak terlambat lagi untuk yang baru nak bermula untuk senaman lah. Mungkin yang baru dengar kita punya podcast ni dan dah dapat hidayah lah untuk senaman ni kan. Jadi mungkin tidak terlambat lah untuk mana-mana pihak untuk start senaman di bulan puasa ni. Jadi ada nasihat tak coach untuk yang baru nak start senaman di bulan puasa ni? Tips untuk pemula lah kan. Pemula yang nak bermula beginner, di bulan puasa. Walaupun mungkin ada tips yang boleh meningkatkan motivasi dia ke, ataupun apa-apa benda yang boleh memudahkan dia. Ada tak coach? Ada Coach Siti? Coach Siti. Okay, terima kasih Cik Hazri. Saya setuju untuk terus mempromosikan senaman lah kan. Terutamanya mereka yang cuba nak aktif dalam bulan puasa. Maksudnya sebelum ni sedentary, betul? Dia salah satu cara memang kena bermula daripada low intensity. Sebenarnya mereka berisiko tinggi sebab selama ni mereka tak aktif. Jadi dari segi stamina memang baseline lah. Dari segi kekuatan otot pun tak cukup kuat untuk lakukan senaman beban seperti mereka yang aktif, betul? Jadi apa yang saya share ni adalah pendapat saya untuk diaplikasikan. Masa terbaik saya masih menyarankan waktu petang tu sebelum berbuka, mula dengan brisk walk dahulu. Sebabnya untuk mereka terus kepada aktiviti yang berintensiti tinggi sikit berbanding brisk walk, contoh macam jogging, tak apa pergi ke gym untuk angkat beban tu kan, mereka tak ada orang panggil baseline. Jadi risiko kecederaan sangat tinggi kalau mereka terus bermula di pertengahan. Jadi kita panggil kena start slow. So progress by progress lah. Tapi sebulan Ramadan tu sekejap je, betul? Betul. 4 minggu. Jadi untuk mereka yang tak pernah aktif, disarankan buat brisk walk di waktu petang. Tapi kalau rasa petang tu shaking, macam dah hypo, gula tak cukup, boleh mulakan waktu pagi terus selepas solat subuh lah. Sebab waktu tu kita punya simpanan tenaga masih lagi tinggi berbanding dengan pada waktu petang. Cuma dari segi benefit fisiologi,
untuk pembakaran lemak lagi elok pada waktu petang. Ya. Dia kena cuba satu-satu. Pagi ke petang saya punya badan lagi okey. Dan saya sokong untuk mereka menjadi aktif sebab di Malaysia kita tahu sekarang ni kalau ada 4 orang Malaysia, 3 tu adalah tak aktif. Betul. Dalam 80% prevalence kita. Ini sesuatu yang membimbangkan lah. 3, kalau ada 4 orang Malaysia, 3 tu orang tidak aktif secara fizikal. So macam kita 3 orang ni, seorang lagi 3 kita tak aktif lah. Asyik baik 3 orang je orang. Daripada nisbah daripada rakyat Malaysia lah kan. Betul. Itu melalui NHMS kan. Betul, dari NHMS. Dan rupa-rupanya tidak aktif ni merupakan penyumbang yang sangat tinggi juga kepada kematian pramatang. Jadi lebih baik aktif sedikit berbanding tidak aktif langsung. Betul. Betul. Dan mereka mungkinlah lebih bersemangat sikit nak aktif bulan puasa sebab berat badan kita kan susut sikit-sikit, betul. Jadi bila tengok dekat penimbang tu ada pengurangan, lepas puasa lagilah bermotivasi. Betul. So this is the right time untuk mereka mula. Tapi kalau mula seorang-seorang akan down, kena cari kawan. Contoh kita 3 orang. Kalau 2 orang bersenam, orang ketiga di sini akan bersenam juga. Betul. Jadi kita kena pilih suka yang aktif lah. Kalau kita punya suka pergi ke bazar, hari-hari lah kita ke bazar kan. Pemilihan kawan tu penting sebenarnya untuk kita kekal aktif sehingga bila tu? Sehingga selamanya. Okay. Macam saya tertarik jugalah kalau kita kekal aktif tu, kita buat macam Coach Siti bagi tahu tadi adalah body system. Kan, sistem body yang ada body yang supporting environment kita lah. Jadi mungkin sepanjang untuk dia bagi motivasi tu, dia boleh buat challenge kan. Challenge untuk 10,000 langkah ke, paling banyak 10,000 langkah apa semua tu. Betul. Sebab macam benda ni pun saya tengok banyak dekat komuniti lah yang buat challenge sepanjang bulan Ramadan, dekat-dekat pejabat kerajaan apa semua tu ada buat challenge untuk aktif sepanjang bulan Ramadan. Betul. Okey Coach, saya rasa terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian pada hari ini. Mungkin lepas ni kita boleh pergi ke tips untuk hari raya pula kan. Tips hari raya. Tapi yang tu lagi mencabar. Sedaman ketika hari raya. Ini. Sebab kalau ikutkan cantik macam kalau masyarakat sekarang ni yang bersenam bulan Ramadan ni cantik kan. Betul. Dia turun berat cantik. Betul. Tapi bila start raya tu start naik balik. Tapi tak apa, yang tu kita akan ke next sesi lah. Next episode. Kita tak boleh nak dedahkan terus kat sini. Betul. Nanti rugi kita kan. Betul. Next kita akan perdebatan kita lagi hangat lah. Okay Coach, yang boleh saya simpulkan tadi daripada Coach Hafiz dan Coach Siti, bersenam pada bulan Ramadan ni adalah selamat, betul tak? Betul. Betul. Selamat dan kita tak perlu risau berkenaan dengan apa-apa. Yang penting kita ada ilmu untuk apa yang kita boleh buat sepanjang bulan Ramadan. Ya, betul. Betul tak, Coach? Betul, tepat sekali. Dan juga penting untuk kita memilih waktu yang sesuai untuk kita bersenam kan. Waktu sama ada selepas berbuka puasa, sebelum tidur, sebelum sahur, selepas sahur, adalah bergantung pada kita waktu yang sesuai. Betul. Betul Coach kan? Dan juga kita perlu untuk kita hydrate tubuh kita sentiasa dengan minum air secukupnya, air putih secukupnya. Betul. Dan memilih makanan yang seimbang dan berkhasiat sepanjang bulan puasa lah. Betul. Untuk memastikan tubuh kita sentiasa berfungsi dengan baik. Betul. Dan last sekali, yang Coach Siti bagi tahu awal tadi adalah konsisten. Yang aktiviti low intensity penting untuk memastikan kita sentiasa konsisten dari hari ke hari lah. Betul. Jadi untuk hari ini, sekali lagi saya terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita. Ada apa-apa nak sampaikan lagi Coach sebelum saya tamatkan untuk sesi kita ni? Saya rasa tak ada. Tak ada lah. Okey lah. Untuk next episode pula. Next episode pula. Kami bersedia untuk mungkin next episode tu bukan saya moderator lah. Okey, sekali lagi saya moderator pada hari ini, Cik Azim bin Cik Mail, mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pendengar untuk sesi podcast kita pada hari ini. Dan sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Coach Siti dan juga Coach Hafiz lah. Kerana bersama-sama kita pada hari ini berkongsi banyak ilmu berkenaan dengan aktiviti fizikal sepanjang bulan Ramadan kita ini. Dan saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan kita kekal sihat selalu, dan yang penting sihat itu saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.